Toyota Voxy Kiramike 3.20 to 120 to 1000 kilometers. Okey, kita berada dalam kereta Toyota Voxy 2021 KMK3. Okey, saya nak cerita sikit pasal features yang ada dalam kereta ni. Okey, mula dia ada lane departure warning. Lepas tu dia ada pre-crash. Lepas tu dia ada auto start stop sini. Lepas tu dia ada ETC Smart Tag, tapi kita tak pakai lah. Ini just untuk dekat Jepun. Okey, lepas tu dia ada 3 airbag. Dan dia ada cruise control kat sini. Dan dia ada eco mode. Dan dia ada traction control. Okey, jika tuan-puan ingin mengatur lebih lanjut, nantikan video seterusnya tentang Toyota Voxy KMK3 ni. Okey, assalamualaikum. Terima kasih, like, follow, komen.